Okay guys, so sekarang aku berada di Stadium Nasional Bukit Jalil antara Asian X dengan MU. So aku nak tiba borang, nak tahu result apa perspektif diorang. Let's go. Jersey Malaysia pun ada guys, RM20 sahaja. Wow. Sekarang dah pukul 9.19. So match mesti maybe dah nak habis lah kot. Okay, expectation result untuk malam ni. Hai, nama saya Syah. I rasa malam ni macam biasa lah, MU kan hebat. So I rasa MU 5, Aisyah All Star 2. Okay, itu je. Okay bang, kalau abang rasa berapa MU kita dapat? Atau mengatasi ke tak malam ni? Rasanya malam ni MU 2, Aisyah All Star 1. Okay. Ada abang jual poster guys. Okay bang, predictable malam ni 2-1. 2-1 MU 2, ASEAN 1. Jadi bang, terima kasih bang. Okay, akak rasa berapa kosong hari ni kak? 2-0. 2-0. Okay bang, malam ni berapa kosong? Malam ni MU 3-0. 3-0. Abang pula? 2-1 bang. 2-1. Jadi bang. Okay sis, agak-agak berapa kosong malam ni? 2-0. 2-0. And you? 2-0. 2-0. Betul boleh menang kan? Yes. Thank you. Okay bang, abang ni tiger, kita tanya dia, berapa bang kosong malam ni? Saya rasa malam ni MU menang 2-0 bang. Yes, thank you bang. So guys, dekat luar pun dah rasa kehanasan je. So, tak lagi. Okay bro, MU fan. Okay, what your result today? Cakap Melayu boleh tak? Boleh, sila. Malam ni Malam ni berapa kosong? Ya. MU 2, Aisyah All Star 3. Yes. Thank you. Okay, Abang Naila, kita tanya dia. Berapa kosong bang malam ni? Berapa kosong 2-0. 2-0. Lanjut bang, ni bang. Okay, abang ni sediakan tempat story. Okay bang, nak tanya. Berapa kosong? 2-0. 2-0. Abang, berapa kosong? 4-1. 4-1. Terima kasih bang. Okay, kita jumpa abang-abang fanatik MU kita. Okay bang, berapa kosong bang malam ni? 2-0. 2-0 abang. 1-0 ya? 1-0. Okay bang? 1-0. Bruno. Bruno, okay bang? 2-1. 1. Okay, terima kasih bang. Guys, setakat direkod result masih 0-0 guys. 0-0 guys, 0-0. Okay, abang rescue kita. Berapa result malam ni? Okey, result malam ni MU 2, All ASEAN 1. Steady. Terima kasih bang. Okay sis. Berapa kosong malam ni ke sis? 1-0. 1-0. Thank you. So sekarang ni banyak peminat masih datang kat sini walaupun dah pukul 9.51. So memang diorang memang fanatik gila. Tu ada FRU. Okey bang, berapa malam ni bang? Paling tidak pun 1-0 je lah. Steady. Guys, ada abang jogging guys. Sini memang buat aku jogging lah, memang best. Okey bang, malam ni berapa kosong agak? 2-0. Alright, MU fan eh? Terima kasih bang. So agak kalau bosan kan, kau boleh main futsal kat sini. Ui, baju official. Okey bang, berapa result malam ni saya? Asian All Star 2, MU 1. Terima kasih bang. So banyak jual-jual beli kat sini lah. Kau boleh tengok. Tapi makanan semua tak masuk. So diorang jual lah. Okey bos, berapa malam ni? MU menang 1-0. 1-0. And you? Sama juga. 1-0. Thank you. Guys, ada live guys. Sekarang 0-0. Alright. Okey bang, berapa kosong malam ni? 2-0 bang. 2-0 bang. Wow, tak masuk ke? Tak masuk dalam? Okey. Okey. Awak rasa siapa menang malam ni? Saya rasa Seri. Seri? Okey, awak? Seri. Okey, terima kasih. Okey bang, agak-agak berapa kosong malam ni? 1-0. 1-0. MU 1. MU 1. Terima kasih bang. So ni masalah mic. Dia di reverb pula. Aduh, tak apa. Yang penting korang faham dengan konten aku. Jom sambung. 1-0. Oh, kosong bang? 1-0. Abang? 1-0. Kosong. Balik lah? Okey, terima kasih. Abang rasa result ni apa?
Kita ASEAN kena 2-0. Yeah, terima kasih bang. Balik ya. Okey bang, berapa kosong? Satu sama. Terima kasih bang. Okay bro, what your expectation tonight? 1-1. Thank you bro. To score last minute. Thank you bro. So what your expectation today? 1-0? 1-0. Thank you. So bila lewat ataupun nak habis dah, orang akan buka macam besi ni kan. Akan, nanti orang akan keluar duyun-duyun. So kalau nak, orang kena keluar awal lah. Sekarang belum lagi. Jom tengok di sisi murah. Nice. Oh, Asian Tour. Wow. Berapa ni bang? Berapa ni? Jadi 40 bang. Oh. Okay bang. So ramai yang dah keluar guys. Rizal tak tahu berapa. Wow, sekarang pula ada air. Okey bang, berapa mana ni bang? Saya expect 2-1. Oh, Kak Aisyah? Nampaknya 1-0 kan? Okey, boleh menang awak ni? Kalau tengok game macam ni, mungkin boleh seri lah kot. Okey bang, terima kasih bang. Sudah kacau. Terima kasih, bye. So sekarang sudah 1-0 Asian All Star guys. Okey, abang, berapa? Berapa? 1-0. 1-0. 1-0 lah. MU kalah lah. Malah itu Myanmar. Ngomong ni. Okey. Thank you. Myanmar. Oh ya? Yes. Oh, okey. Guys, 1-0 guys ketinggalan MU. Wow. Bang, berapa kosong bang? Tadi agak 1-0. 1-0. Dah kena eh. Oi. Bang, berapa kosong bang agak? Dah 1-0 tu? Kalah ha? Aduh. Bro, how 1-0. MU sudah kalah. Sir, how 1-0 now? Still 1-0. Bang, MU menang kalah bang? Kalah. Wah, MU menang kalah? Kalah. Menang kalah MU? Okey bang, siap bang. Okey. Abang rasa berapa? Kalah teruk ke apa ni malam ni? Tak, kita tak expect MU boleh menang sebab yang ni All Star pun sebenarnya kuat. Okey. So berapa? Selection. Satu sama at least. Sama ni dah 2-0 macam ni. Tu tak boleh buat apa lah kan. Alright. Okey bang, terima kasih bang. Terima kasih. Okay, terima kasih. Guys, how about MU tonight? What is your expectation? No. Aisyah, what is your expectation for MU today tonight? Sorry. What are your expectation? No expectation. Okay bang, MU kalah menang malam ni? Kalah lah. Kalah. Kalah eh? Oh ya. So guys, ramai yang feedback macam tak pasti. Tapi kedengaran tu macam tak tahu result apa. Tapi mostly tadi dah minit ke 89, memang dah ketinggalan MU. Okay, tengok, tunggu lagi. So lama video kali ni. Apa untuk just vlog simple. So aku rasa aku kena balik dan nanti dah jam. Baru match belum habis. Aku harap match tahun ni saya banyak memberi fan United kelebihan lah untuk datang bertemu idola diorang. So adakah next akan datang juga MU? Kita nantikan. So result malam ni, korang rasa? Komen kat bawah.